Maksud dia apa? Apa? Rakan yang akan menjadi pasangan. Bu, bukan aku, tapi aku di masa depan. Aku macam mana nak support kau ni? Depan tu dah sedap, belakang tu pula pembayang dengan tu tak kena. Tak kena? Tak kena. Dia gini, aku ada satu nak bagilah. Okey, kau tahu banyak Kobes. Kobes, sayur Kobes tu. Kobes apa yang aku paling suka lah? Kobes Cina ke? Kobes putih tu ke? Apa? Kobes bunga ke? Bab sayurnya aku kurang, tapi mungkin kau semua jenis Kobes kau suka? Salah. Habis tu? Kobes aku ialah kau bisikkan cintamu padaku. Oi, masih berbisa. Aku masih berbisa. Kau bisikkan, nampak? Kau bisikkan cintamu padaku. So untuk tips yang pertama ni, Kau dulu, aku dulu. aku dulu lah. Okey lah. Konten aku kan. So Okey lah. aku dulu lah. Silakan. So tips yang pertama adalah untuk perempuan di luar sana. Okey. Okey, tips untuk perempuan di luar sana, kalau korang nak mengurat lelaki, aku tahu kamu sekarang ni yang tengah tengok video ni mungkin ada dalam fasa minat seorang lelaki. Macam kau lah, kau kan minat aku, Zan. Ya. So sekarang ni kan kau minat aku. Ya, betul, aku minat kau. So tips dia, kalau kamu nak mengurat seorang lelaki, Okey. lelaki ni suka perempuan yang pertama sekali, lemah lembut. Yang kedua, Wah. Lepas tu Harry lepas dia manja. Oh, panas. Yang ketiga, Panas. Harry panas. kejap, belum lagi. Oh, okay. Belum mula lagi, aku dah geli dah. Kau ni kau kata kau suka manja. Belum lagi. Lepas ni orang kita bagi contoh. Okey. Lemah lembut, comel. Dan yang ketiga yang paling penting sekali. Okey. Yang paling penting, yang lelaki paling suka sekali. Okey. Semestinya. Astaghfirullahalazim, Harry. Belum. Belum. Aku tengah fikir. Cantik, lemah lembut. 3 kali kau cakap 3 poin kau lain. Tadi kau cakap lemah lembut, manja. Cantik, comel kau tak ada. Lemah lembut. Nak berubah lah tu. Lemah lembut. Manja. Dan yang ketiga, annoying. Lelaki, jujur aku cakap, lelaki di luar sana mesti setuju dengan aku. Bukan Lelaki suka, tak. Itu silap. Lelaki sebenarnya suka perempuan annoying. Annoying macam mana? For the first impression lah. Annoying macam mana? For the first impression lah. Yang kau nak marah aku kenapa? Untuk masa mengurat tu saja kau kena faham. Oh, masa bila dalam pasangan tu sudah, annoying tu tak perlu pun. Oh, tapi masa nak mengurat tu sebenarnya lelaki suka tau yang perempuan annoying, comel. Itu aku dah cakap comel tadi. Tak ada. Kau nambah-nambah lah. Apa aku cakap tadi ya? Lemah lembut, annoying. Apa lagi satu tu ya? Kreatif. Kata apa kreatif? Oh, lemah lembut, annoying, janda. Silakan. Okay, bye-bye. Sila. Oh, dia punya beg macam nak pergi PUBG. Macam dalam PUBG beg tu. Ini beg-beg jumpa kat rumah-rumah besar macam. Okay, aku kira polis ni. Takkan. Sikit dah aku dah keluarkan IC. Okay. Dia tak ada isi tu. Tak ada, kita ada. Dia yang tak ada. Kau ni. Dia gelak-gelak tapi keluar kamera. Okey, apa tadi aku cakap? Lemah lembut, kreatif. annoying, janda. Lelaki suka janda. Tak tahu, saya tak tahu. Tak betul-betul. Lemah lembut, manja. Annoying. Lemah lembut, manja, annoying. So kalau kamu nak mengurat lelaki, kamu kena ada 3 benda ni. Cuba bagi contoh. Contoh dia macam ni. Ya Allah, penatnya duduk dekat sini ya Allah. Panasnya, nak berhenti sini kejap lah. Assalamualaikum. Kau tadi cakap apa tadi? Lemah lembut, manja. Gila kan? Annoying apa? Gila. Sekali lagi. One more. Aduh. Lemah. Oh, lemah. Yang tu lemah lembut. Oh, kenapa? Aduh. Oh ya Allah, tak kuat. Nampak awak tak kuat saya. Ya ke? Ya. Bangun. Ya Allah. Allahu Akbar. Allah, panasnya hari ni. Panas. Awak duduk mana? Saya duduk dekat area sini je. Sini je.
Kalau macam tu Bunyi. okay. Alah, tengok kasut saya kotor dah. Saya punya seluar habis semua kotor. Awak kenapa? Saya habis semua kocor-kocor ni. Kocor dah tahu tak? Dah lah, saya ni seluar kocor. Poyok saya pun sakit. Poyok cacit. Poyok saya sakit. Nama awak siapa? Nama saya Nazra, orang panggil Nezi. Nama cyber jaya saya Nezi. Nezi. Susahlah kalau saya nak panggil baby boleh. Boleh sangat. Macam lah tak boleh. Sorry, salah pula. Saya rasa saya dah jatuh cinta lah. Alhamdulillah, rezeki saya dicintai oleh orang macam awak. So, okay, ini dah dapat lah tu. Dah dapat. Oh, itu tips yang pertama, guys. Susah juga nak try orang lelaki Raymond, this joke. Geleng-geleng kepala, geleng-geleng.